M-A-G-N-E-T. Magnet. Magnet bar, magnet silinder, magnet bentuk U, magnet ladang, magnet butang dan magnet cincin. Tapi macam mana nak pakai jalur gemilang ni? Tak ada pin. Hai Alia. Hai Kasih, tengah buat apa tu? Saya baru dapat jalur gemilang ni. Tapi macam mana nak pakai sebab tidak ada pin. Oh, walaupun jalur gemilang ini tak ada pin, tapi ia masih boleh melekat sebab ia ada magnet. Mari saya pakaikan. Okey, dah siap. Wah, kemasnya. Terima kasih Alia. Sama-sama Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nurhanisa Alia binti Muhammad Helmiza dan ini kawan saya. Hai, nama saya Tengku Kasih Amalia binti Tengku Azlan. Kami SKPJ Stars dari Sekolah Pembahasaan Pangkal Jenerik Macang. Wah Kasih, saya tengok awak betul-betul bersemangat pada hari ini. Ya Alia, saya dah tak sabar nak buat uji kaji tentang magnet pada hari ini. Okey, sebelum tu saya ada satu soalan kuis untuk Kasih. Sebutkan bentuk-bentuk magnet. Oh, senang je tu. Magnet ada pelbagai bentuk. Ada bentuk magnet bar, magnet silinder, magnet bentuk U, magnet ladang, magnet butang dan magnet cincin. Wah, hebatnya Kasih. Kawan-kawan, saya ada satu silap mata. Kawan-kawan nak tengok tak? Nak tengok. Okey, jom kita mula. Tengok ni ya. Okey. Kereta ini menolak sedangkan saya tak buat apa-apa pun. Wah, macam mana boleh bergerak ya? Tengok ini pula. Kereta ini menarik. Macam mana ia boleh bergerak? Macam mana pula ya? Nak tahu tak macam mana? Sebenarnya ini adalah magnet. Wah, hebatnya magnet. Ya, kawan-kawan. Magnet mempunyai dua kutub yang berlainan iaitu kutub selatan dan kutub utara. Apabila kutub yang berlainan didekatkan, magnet akan menarik. Manakala bila magnet yang sama kutub didekatkan, magnet akan menolak. Kasih, tahu tak betapa hebatnya magnet? Sesetengah objek dapat ditarik oleh magnet. Alia, tak sabarnya saya nak tengok apakah magnet yang lebih kuat. Kasih, itu yang selepas ni. Oh. Kat atas meja ni ada pelbagai objek. Tengok ni ya. Ada sudu logam, magnet bar, pemadam, kayu es krim, kunci, skru, Lego dan pembaris plastik. Kasih tahu tak yang manakah objek yang dapat ditarik oleh magnet? Kawan-kawan, jom kita perhatikan. Jom. Okey, pertama sekali saya akan ambil kayu es krim dan magnet. Kawan-kawan, kayu es krim dapat ditarik oleh magnet atau tidak ya? Ya, betul tu. Kayu es krim tidak dapat ditarik oleh magnet. Seterusnya adalah kunci. Kawan-kawan, kunci boleh ditarik oleh magnet tak? Betul. Kunci boleh ditarik oleh magnet. Tengok ni Kasih. Wah. Saya pun nak cubalah. Boleh tak Alia? Boleh. Wah, magnet ni melekat dekat magnet lah. Magnet dekat magnet? Apa Kasih? Skru melekat dekat magnet lah. Sebab saya tak ingat dah. Okey, tak apa. Okey, yang tinggal adalah
sudu logam, pemadam, Lego dan pembalut plastik. Kasih, agak-agaknya objek yang manakah yang dapat ditaruh oleh magnet? Ha, saya tahu. Mestilah sudu logam. Ya, kekasih. Ha, betul lah kasih. Sudu logam dapat ditaruh oleh magnet. Manakala pemadam, Lego dan pembalut plastik tidak dapat ditaruh oleh magnet. Kawan-kawan, magnet dapat menarik objek tetapi bukan semua objek yang dapat ditaruh oleh magnet. Alia, adakah setiap magnet mempunyai kekuatan yang sama? Jom, apa kata kita siasat sama-sama? Okey kasih, jom. Untuk mengetahui lebih lagi, kita akan menggunakan magnet bentuk U dan klip kertas. Saya akan labelkan magnet ini dengan label A. Dan saya label B. Kasih, jom buat sama-sama. Jom. Wah, Alia. Kasih, terbalik ni. Wah, Alia. Jom kita kira sama-sama. Berapakah ada bilangan di klip kertas ini? Jom. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, Berapa 11, ya, Alia? 12, 13, 14, 15, 16. Kawan-kawan, bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet A adalah 14. Manakala magnet B adalah 5. Oh. Ha, ini menunjukkan magnet A lebih kuat berbanding magnet B. Kawan-kawan, magnet yang dapat menarik lebih banyak klip kertas adalah lebih kuat berbanding magnet yang dapat menarik klip kertas hanya sedikit. Wah, seronoknya boleh belajar sains pada hari ini. Betul tak, Alia? Ya kasih, hari ini kita belajar mengenai bentuk-bentuk magnet, objek yang dapat ditarik oleh magnet, tarikan dan tolakan magnet serta kekuatan magnet. Ya, betul tu, Alia. Ada objek yang dapat ditarik. Dan ada objek yang tidak dapat ditarik. Oleh apa? Oleh magnet. Dan kena ingat tu kasih, magnet yang berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan. Manakala magnet yang sama kutub akan menolak apabila didekatkan. Kawan-kawan, tahu tak? Magnet adalah penting dalam seharian kita. Betul tu kasih. Untuk memudahkan kerja, gunalah pemutar skru bermagnet ini. Nah, awak buat. Wah. Oh, Tak apa kasih. Boleh tak? boleh. Okey. Wah, tengok ni, Alia. Pemutar skru magnet dan skru besi boleh melekat lah. Wow. Ha, kat rumah kawan-kawan mesti ada peti kan? Peti kawan-kawan ada kunci tak? Macam mana ia boleh tertutup dengan rapat ya? Mestilah ia menggunakan magnet. Ha, hebatnya. Nah, saya hadiahkan magnet peti ais ini untuk awak. Wah, cantiknya. Bolehlah saya lekatkan dekat peti ais rumah saya. Terima kasih, Alia. Sama-sama kasih. Kawan-kawan, sains berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Seronok kan belajar sains? Science is interesting. We love science. Sekian, Terima kasih.